Pinjaman anda mungkin akan lulus sekiranya anda menonton video ini. Tuan-tuan, pelanggan ini dia kata pinjaman kereta pertama dia lulus, pinjaman kedua gagal. Cek punya cek, rupanya ada hutang 100 saja dengan Aeon. Tuan-tuan, sebab tu di MyLoan kami kata dengan rakyat Malaysia, semak laporan pelapor kredit sebelum mohon dana. Semak laporan Sikris, semak laporan Experience, semak laporan Speka. Itu adalah laporan-laporan anda yang hanya boleh disemak oleh anda ataupun mereka yang telah diberi kuasa oleh anda. Dan tuan-tuan, kalau anda gagal, bank tidak boleh beritahu kenapa anda gagal. Sekali lagi saya beritahu anda, bank tidak boleh beritahu anda terperinci berkaitan dengan laporan pelapor kredit anda kenapa anda gagal. Jadinya tuan-tuan, pihak MyLoan mencadangkan anda untuk semak laporan pelapor kredit anda. Kalau dah okey, barulah anda masuk mohon pinjaman. Tuan-tuan, kalau anda gagal memohon dana, anda perlu lagi 3 bulan untuk anda mohon sekali lagi di bank yang sama tuan-tuan. Jadinya tuan-tuan, sekali lagi saya nak bagi tahu anda, semak laporan anda sebelum anda mohon dana, semak laporan Sikris, semak laporan Experience, semak laporan Speka. Kalau anda tak nak mohon dana pun, semaklah sekurangnya setahun sekali supaya anda tahu di manakah posisi kewangan anda, adakah orang lain menggunakan nama anda tanpa pengetahuan anda untuk membuat pinjaman. Dan jangan risau tuan-tuan, di MyLoan kami bersedia untuk memberi anda konsultasi dengan mendapatkan dana daripada bank koperasi dan agensi kerajaan. Itu saja tuan-tuan. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah.